Hari ni aku nak pergi collect susu lembu, susu segar. Kan korang tengok ini kan. Sebelum ni dia punya kawasan ni berbeza tau. Sekarang ni pokok padi kan. Pokok padi menghijau. Di samping tu kita pergi ke kandang lembu. Kita bergerak. Ni sambil-sambil kita melihat kehijauan pokok padi yang baru lagi di tanah ni, tak sampai 1 bulan. Belum sampai 1 bulan ni. Ya ini tak sampai 1 bulan kan. Korang boleh tengok ni. Ini pokok padi. Kan sambil-sambil tu kita tengok. Itu kandang lembu untuk ambil susu. Petang-petang ni aku datang sini lah. So dah lama aku tak buat video untuk korang lihat kan. So hari ni berbeza. Kalau sebelum ni korang tengok video berbeza tau. Ini menghijau. Inilah Nepal. Kan kita tengok macam mana dia orang prasusu. Kan tengok. Korang tengok ni. Di sebalik ini ada susu. Susu dia orang dah perah lah. Dia orang dah siap dah. Korang boleh tengok lembu. Lembu. Ni lembu kan. Ni dia. Ini susu yang dah diperah, dimasukkan di dalam botol. Ini ownernya. Kau tengok rambut pun dah serabai macam lembu. Ini. Ni yang dah diperah. Ni. Ini kejap lagi ramai lah datang ambil lembu ni. Korang tengok lembu dia. Di belakang tu lembu. Ni. Okey lah dulu. Untuk masa ni hujan dah mula turun kan. Ni. Ini susu lembu yang original punya.